2 darab berapa dapat 4? Okey, tengok sifir 2 sebab kita bahagi 2 kan. Kita tengok sifir. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita akan belajar asas membuat bahagi. Okey, pertama sekali untuk kita belajar asas bahagi, kita mesti kena tahu sifir ataupun kita mesti tahu darab. Okey, saya sarankan kita mulakan untuk buat bahagi ni tak apa, kita guna dulu buku ni. Untuk anak-anak yang baru belajar, baru nak belajar hafal sifir tak apa. Kita guna je buku. Nanti lama-lama nanti dalam masa yang sama kita suruh dia hafal sifir. Okey? Okey, untuk permulaan ni tak ada masalah kalau nak guna buku sebab kita nak bagi dia faham bagaimana nak buat bahagi. Untuk soalan pertama, 24 bahagi 2 sama dengan berapa? Okey, kita buat dulu bentuk bahagi. 24 bahagi 2. Okey, untuk bahagi 2, kita rujuk sifir 2. Okey, ayat dia macam ni. 2 darab berapa dapat 2? Okey, 2 darab berapa dapat 2? Kita tengok sifir 2. Okey, 2 darab berapa dapat 2? 0, 2. Okey, jadi 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi maksudnya 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi kita ambil 1 darab 2 sama dengan 2. Kemudian tolak. 2 tolak 2, 0. Jadi, kita tak tulis 0. Kalau dalam bahagi ni, kita letak titik je. Okey, selesai yang ini, kita turunkan 4 pula. Okey, 4. Ayat yang sama juga. 2 darab berapa dapat 4? Okey, tengok sifir 2 sebab kita bahagi 2 kan. Kita tengok sifir 2. 2 darab berapa dapat 4? 0, 2, 4. Okey, jadi 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi, kita tulis 2 darab 2 sama dengan 4. Kemudian kita tolak. 4 tolak 4 sama dengan 0. Jadi, dalam bahagi kita tak tulis 0, kita letak titik je. Okey, selesai. Jadi, jawapan dia berapa? 24 bahagi 2 sama dengan 12. Jawapan dia 12. Okey. Okey, seterusnya kita cuba buat yang sama juga. Contohnya kita buat 28 bahagi 2 sama dengan berapa? Okey, buat macam biasa. Yang besar dekat dalam, yang kecil dekat luar. 28 bahagi 2. Okey, ayat yang sama. 2 darab berapa dapat 2? Okey, tengok buku. 2 darab berapa dapat 2? 1 darab 2 sama dengan 2. Okey, jadi sebut. Untuk belajar asas bahagi ni, kita kena sebut ayat. Jangan sebut dalam hati, sebut jelas. 1 darab 2 sama dengan 2. Kemudian tolak. 2 tolak 2, 0. Letak titik. Kemudian kita dah selesai bahagian ni, kita turunkan 8. Okey, 2 darab berapa dapat 8? Tengok buku. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Okey, 8. Jadi 4 darab 2, 8. Kita ambil 4 darab 2 sama dengan 8. 8 tolak 8, 0. Jadi, mana jawapannya? Di sini jawapan dia.
28 bahagi 2 sama dengan 14. Okey. Soalan seterusnya, kita ambil 46. Okay, kita cuba buat 46 bahagi 2 sama dengan berapa? Okey. 46 bahagi 2. Tulis 46 bahagi 2. Kita kena tengok sifir berapa? Sebab kita bagi 2, kita kena tengok sifir 2. Okey. Ayat yang sama je. 2 darab berapa dapat 4? Okey. Tengok sifir. 2 darab berapa dapat 4? Okey. 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi, sebutnya 2 darab 2 sama dengan 4. Kemudian kita tolak. 4 tolak 4, kosong. Seterusnya nak buat apa? Okay. Seterusnya kita pergi yang 6 pula. 6 kita pergi mana? Turun bawah. Turun ke 6. Okay. 2 darab berapa dapat 6? Tengok buku. 2 darab berapa dapat 6? Okey. 3 darab 2 sama dengan 6. Maksudnya 2 darab 3 pun dapat 6. Jadi kita sebut 3 darab 2 sama dengan 6. Kemudian buat apa? Tolak. 6 tolak 6 sama dengan kosong. Habiskan. Jawapan dia apa? Jawapan dia 23. 46 bahagi 2 sama dengan berapa? 23. Okey. Kita buat lagi satu contoh. Contohnya kita buat yang senang-senang je lah. 64 bahagi 2 sama dengan berapa? Hari ni kita belajar guna sifir 2 je, bahagi 2 je. Sebab kita nak tahu teknik dia, sebutan dia, bagaimana kita nak buat bahagi. Okay. 64 bahagi berapa? 2. Okey, nak tengok sifir berapa ni? Kita tengok sifir 2. Okey, macam mana ayat kita nak sebut? 2 darab berapa dapat 6? Tengok sifir 2. 2 darab berapa dapat 6? Okey, 3 darab 2, 6. Jadi, 3 darab 2 sama dengan 6. Kemudian buat apa? Tolak. 6 tolak 6 sama dengan kosong. Kemudian, dah habis bahagian ni, kita buat apa? Turun ke 4 pula. Kita buat satu-satu. Okay. Turun ke 4. Okay. Ayat dia macam mana? 2 darab berapa dapat 4? Okey, kalau yang ada hafal sifir, tanya. Siapa yang belum hafal sifir, sila hafal. Tapi untuk permulaan tak apa. Boleh rujuk buku. Okey, 2 darab berapa dapat 4? 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi, 2 darab 2 sama dengan 4. Tolak. 4 tolak 4, kosong. Jawapannya, tada! 32. Ting ting. Senang tak? Okey, tak apa. Kita buat lagi sampai kita rasa macam senanglah bahagi ni. Yes, bahagi memang senang. Okey, seterusnya kita buat kita cuba ni ya. 88 bahagi 2 sama dengan berapa? Kita buat bentuk bahagi. 88 bahagi
2. Nak tengok sifir berapa? Sebab kita bagi 2, kita tengok sifir 2. Okey. 2 darab berapa dapat 8? 4 darab 2 dapat 8. Jadi, kita punya ayat 4 darab 2 sama dengan 8. Kemudian kita buat apa? Tolak. 8 tolak 8, kosong. Seterusnya, turunkan 8 sebelah ni. Okay, 8 lagi. 2 darab berapa dapat 8? Mestilah sama 4 kan? 4 darab 2 sama dengan 8. Lepas tu, tolak. 8 tolak 8, kosong. Kenapa dalam bahagi kita tak tulis kosong, kita tulis titik? Okey, ini memang cara dia supaya kita tak nak keliru. Tulis titik-titik. Jadi jawapan berapa adik-adik? 44. Okey. Okay, ini last one untuk bahagi 2. Okey, kita cuba buat yang ratus lah. Tak apa, cuba je. Okay, soalan dia 2, 4, 6 bahagi 2. Alah, macam susah je. 246 bahagi 2. Besar ni. Siapa kata susah? Kita buat dulu. 2, 4, 6 bahagi 2. Tengok buku. Okey. Ayat dia macam mana? 2 darab berapa dapat 2? 1 darab 2, 2 kan? Jadi, 1 darab 2 sama dengan 2. Kemudian kita tolak. 2 tolak 2, kosong. Kemudian buat apa? Tengok sebelah dia pula. Turunkan 4. 2 darab berapa dapat 4? Tengok sifir 2. 2 darab berapa dapat 4? Okey, 2 darab 2, 4. 2 darab 2 sama dengan 4. Tolak. 4 tolak 4, kosong. Kemudian buat apa? Kita pergi pula orang sebelah dia. Turunkan 6. 2 darab berapa dapat 6? Okey, tengok buku. Sifir 2. 2 darab berapa dapat 6? 3. 3 darab 2 sama dengan 6. Kemudian tolak. 6 tolak 6, kosong. Jawapan dia berapa? Jawapan dia 1, 2, 3. 123. 246 bahagi 2 sama dengan 123. Ting ting. Macam mana? Dah boleh faham? Dah boleh cuba? Okey, lepas ni cuba buat soalan yang sama juga. Guna ayat yang sama juga. 44. 1, 2, 3. Macam mana boleh dapat jawapan macam tu? Okey, lepas ni adik-adik boleh buat bahagi menggunakan ayat yang sama. Macam mana ayat yang sama? 2 darab berapa dapat 8? 4 darab 2, 8. 2 darab berapa dapat 8? 4 darab 2, 8. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.